Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjuk cara macam mana kita nak buat AI chatbot dekat dalam Facebook Messenger. Setting ni sama juga dekat IG. Kalau nak test, boleh test dulu. So, first kali kita create dulu workflow. Untuk trigger ni, boleh cari reply. Okay, cari customer reply ni. And then boleh add filter. Kita cari filter dekat sini, reply channel. Okay, yang ni boleh pilih lah kita nak Facebook ke, kita nak IG ke. Kalau nak Facebook, boleh tekan Facebook. Kalau nak IG, boleh cari Instagram DM. So, saya tunjuk Facebook dulu. Nanti boleh cubalah untuk IG sebab setting dia sama saja. Okay, and then boleh tekan save trigger. Okay. Kemudian kita cari conversation AI. Okay, tekan yang ni. Bila keluar macam ni, kita onkan advanced bot configuration. Dia akan keluar 3 kotak macam ni. Okay. So, 3 kotak ni, dia akan keluar personality, additional instruction dan juga question. Untuk personality ni, boleh letak nama robot. Dan apa tugas dia lah. Apa yang dia perlu buat, dia kena jadi apa dan sebagainya. And then untuk additional instruction ni boleh letak dia punya rules. Contohnya nak dia ni cakap dalam bahasa Melayu, nak dia gunakan bahasa Melayu yang santai, nak dia cakap pendek-pendek saja, tak nak bagi dia respon dalam bentuk perenggan. Boleh letak rules semua dekat sini. And then untuk question. Untuk question ni kita perlu letak info business. Okay, letak info bisnes, apa-apa berkaitan dengan bisnes, produk, harga, location, semua letak saja dekat sini. Letak sedetail-detailsnya supaya AI akan dapat maklumat lah. Apa yang orang tanya, dia ada maklumat dan dia boleh respon dengan sebaiknya. Okay, pastikan lengkap 3 kotak ni. And then boleh scroll bawah, cari timeout. Timeout ni bermaksud berapa lama masa yang diambil untuk chatbot tu respon. Jadi selalunya kami di Evo Dagang kami akan pilih 1 minit lah. 1 minit untuk dia respon. Selalunya tak sampai 1 minit pun, dalam beberapa saat pun dia akan respon. Okay. And then boleh terus tekan save action. Okay. Saya terlepas satu step. Boleh pilih channel dulu. Macam dekat sini saya fokus pada Facebook. Boleh tekan Facebook. Dan boleh save action. Okay. Benda ni saja yang kita perlukan, which is trigger dan juga conversation AI. Pastikan ada 2 ni, kalau tak ada AI takkan bergerak. And then make sure untuk tekan publish. Kalau tak publish, AI pun takkan gerak jugalah. Okay. So itu saja. Terima kasih.